العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah juga dapat kita bersama lagi untuk meneruskan membaca dan belajar daripada kitab Al-Hikam susunan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Kita sampai pada hikmah yang ke-43, muka surat 58. Hikmah yang ke-43, muka surat 58. Sebenarnya itu surat 60, hikmah ke-44, bab 3 kita dah baca. Jadi hikmah ke-44 ini ada kaitan rapat dengan hikmah yang ke-43 sebelumnya. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min an tashhab 'aliman yarda 'an nafsihi fa ayyu 'ilmin li'alimin yarda 'an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda 'an nafsihi. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, dan demi sesungguhnya engkau bersahabat, berkawan dengan orang yang jahil. Termasuk orang yang bodoh. Sebenarnya bodoh beza dengan jahil. Maksudnya orang yang jahil, orang yang ilmunya tak banyak mana. Dan sesungguhnya engkau bersahabat dengan orang yang jahil, yang tidak menurut hawa nafsunya, itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau bersahabat, berkawan dengan seorang yang alim tetapi dia selalu redha dan menurut hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu, dan kejahilan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang yang sudah dapat mengekang hawa nafsunya dan tidak redha dengan nafsu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu adalah mengikut agama sahabat karibnya, maka hendaklah seseorang kamu melihat dan memperhatikan siapakah sahabat karibnya. Kerana kalau sahabat karibnya orang yang lemah agama, maka dia juga akan menjadi seorang yang lemah agama. Dan kalau sahabat karibnya, kawan berdampingnya itu orang yang kuat agama, maka insyaAllah agamanya juga akan menjadi kuat. Dalam hikmah sebelum itu yang kita pelajari pada bulan lepas, Ibn Athaillah As-Sakandari dia meletakkan tangannya ke atas punca penyakit, punca maksiat, punca kelalaian dan punca mengikut nafsu. Puncanya ialah redha terhadap hawa nafsu. Begitu juga punca ataupun asal dan sebab kepada segala ketaatan, segala kesedaran, segala zikir, segala sifat yang mulia dan akhlak yang mulia itu adalah kerana apabila seseorang itu tidak redha terhadap hawa nafsunya sendiri.
wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak mengakui ataupun aku tidak membersihkan diriku daripada segala kesalahan dan kesilapan, segala kelemahan dan kecuaian, kerana sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu amat kuat mengajak dan menyuruh dengan kejahatan dan keburukan. Kecuali bagi orang yang mendapat rahmat perlindungan daripada Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama ada ini Allah kisahkan ataupun Allah kisahkan cerita Nabi Yusuf, kata-kata Nabi Yusuf atau kata-kata Siti Zulaikha, realitinya setiap manusia Allah uji dia dengan meletakkan dalam dirinya ada hawa nafsu yang selalu mengajak dia kepada keburukan dan kejahatan dan kelemahan. Kalau seseorang itu redha dengan nafsunya, maka nafsunya akan memimpin dan membawanya ke arah perkara maksiat, perkara kelalaian dan kelekaan, dan perkara yang merupakan nafs syahwat yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, dengan zikir, mengingati Allah dan mengingati akhirat. Di punca seseorang itu malas menuntut ilmu, malas beramal ibadah, menangguh-nangguh, membuat kebajikan. Punca seseorang itu leka dan lalai, lalu dihasut oleh syaitan melakukan maksiat. Puncanya sebab apa? Sebab dia redha terhadap nafsunya sendiri. Jadi hendaklah seseorang itu dia kena berhati-hati dengan nafsu dan diri dia sendiri. Kerana Allah dah sebut dalam Quran bahawa nafsu seorang manusia itu sentiasa mengajaknya kepada kejahatan dan keburukan. Itu fitrah Allah jadikan dalam setiap manusia. Kecuali jika seseorang itu berjaya mendidik nafsu dia, mengekang hawa nafsu dia dengan cara dia tidak redha dan selalu melawan kehendak nafsunya, tidak sentiasa mengikut, akhirnya nafsunya itu akan naik daripada nafsu ammarah bisu kepada nafsu yang lawamah, nafsu yang dia sudah tidak, maksudnya terlampau berani mengajak oleh keburukan, tetapi sudah menjadi nafsu yang lawamah, maksud mula sedar dan selalu mencela tuannya apabila ingin melakukan keburukan atau maksiat. Bila seorang itu didik lagi nafsunya, akhirnya nafsu dia akan menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tunduk dan tenang dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun begitu, tidak bermakna orang yang dah sampai tahap nafsu mutmainnah dia sudah boleh duduk relax, tenang, selesa. Sebab apa? Sebab masih lagi bila-bila masa saja nafsu itu bertukar menjadi nafsu yang lawamah ataupun turun kepada nafsu ammarah bisu semula. Sebab selama mana kita hidup atas dunia ni, syaitan sentiasa tidak putus asa untuk hasut dan bisik dalam hati kita. Jadi asal pada setiap maksiat, setiap kelalaian, setiap syahwat ialah redha seseorang itu pada nafsunya. Kalau seorang itu ilmu dia banyak macam mana pun, tetapi dia ikut hawa nafsunya, maka ilmunya itu tidak akan memberi manfaat kepadanya. Walaupun dia tahu perkara itu haram, tetapi nafsunya mengajak melakukan, dia pun ikut, maka tidak makna kepada ilmu pengetahuan dia bahawa perkara itu haram. Jadi sebab itu Quran Allah sekan tadi kata, ilmu itu hanyalah alat sahaja, bukan matlamat. Ilmu kalau ada pada orang yang niat dia tak baik, niat dia tidak betul-betul jujur dengan Allah, bahkan dia lebih jujur dengan nafsunya sendiri, dia taat pada nafsunya sendiri dan dia ikut hawa nafsunya, maka ilmu itu sebenarnya menjadi backfire ataupun akan menyebabkan dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang yang ilmu tak banyak mana, ilmu cukup saja, tidak mendalami, tetapi dia seorang yang
sentiasa berhati-hati dengan bisikan nafsu dan sentiasa lawan kehendak nafsu dan tundukkan nafsunya dengan perintah Allah. Maka orang ini walaupun ilmunya tidak banyak mana, tidak lautan, tidak mendalam, tetapi oleh sebab dia tidak patuh dan taat pada nafsunya, maka orang ini adalah orang yang alim sebenarnya, kan? Inilah orang yang patut kita kawan dan patut kita jadikan sahabat. Syekh Ali Dhantawi rahmatullahi alaih, dia menyebut satu analogi yang menarik tentang kehidupan di atas dunia. Kita hidup atas dunia ni ibarat seorang yang sedang berjalan menuju ke satu destinasi dan dia melalui jalan yang dia tak pernah lalu, first time. Kemudian bila dia sampai satu persimpangan kiri dan kanan, tiba-tiba dia tengok ada satu papan tanda yang dipacak oleh kerajaan bahawa jalan ke kanan yang mendaki dan berliku-liku itu adalah jalan yang betul menyampaikan kepada destinasi tujuannya, bandar ataupun negeri yang ingin dia tujui. Kemudian dia tengok papan tanda sebelahnya, sebelah kiri dia tengok yang dipacak dan ditulis oleh kerajaan juga. Jalan sebelah kiri walaupun jalan dia highway terbentang luas, mendatar, tapi jalan ini kesudahannya ialah jalan mati, ya, dan jalan yang sangat bahaya sebab dia amat curam, ya. Dia akan membawa orang yang melaluinya jatuh ke gaung dan mati. Tapi dia tengok jalan sebelah kiri ini dipenuhi dengan berbagai kemudahan kiri dan kanan. Ada RNR. Dia tengok ada tu ramai orang masuk jalan sebelah kiri ini. Jalan sebelah kanan pula tak ramai orang ikut sebab jalan berlubang-lubang, jalan tak cantik, kemudian mendakinya susah. Lalu nafsu dia mengajak dia ambil jalan sebelah kiri sebab jalan raya senang, kan? Tapi akal dia masuk campur. Akal dia kata, tapi ini papan tanda ni buat ni memang papan tanda yang sah dipacak oleh kerajaan. Ada pihak yang ada autoriti, kan? Dan boleh dipercaya, mesti kita percayai lah, sebab pihak tu pihak yang mendetakkan papan tanda tu adalah pihak kerajaan. Lalu akal dibandingkan antara kesenangan yang sementara tetapi diakhiri dengan kemusnahan dan kehancuran yang pasti, dengan kesusahan yang sementara tetapi diakhiri dengan destinasi yang tepat yang ditujui, sampai ke destinasi yang dicita-citakan. So, akal kata lebih baik aku pilih jalan ke kanan daripada jalan ke kiri. Jadi ibarat dalam hidup ni kita pun macam tu lah. Kita di dunia ni, kita dicampakkan di dunia ni dan kita sedang mencari jalan pulang ke negeri asal kita di syurga. Allah turunkan wahyu itu macam papan tanda ibarat tu, dan beritahu kita jalan nak menuju ke syurga, nak kembali ke kampung asal kita begini, kena ikut, ada perintah ni, ada larangan ini, larangan itu. Dan jalan untuk tersasar dan tak sampai ke kampung halaman kita yang asal di syurga, jalan dia penuh dengan perkara yang disukai oleh nafsu, perkara yang diingini, dicintai oleh hawa nafsu, penuh dengan kemewahan, keseronokan. Tapi jalan ni bahaya. Siapa yang ikut jalan ni pasti akan jatuh ke gaung dan ke gaung neraka. Jadi kemudian Allah hantarkan para rasul dan para pendakwah yang mengganti para rasul, para ulama, mengingatkan kita dan menerangkan kepada kita isi kandungan wahyu ini. Kemudian dalam masa yang sama Allah jadikan
Allah ciptakan syaitan, dan syaitan tu menjadi betul musuh kita yang paling ketat, yang tidak akan putus asa untuk berusaha mengganggu kita dan menyesatkan kita. Dia syaitan pun ada kuncu-kuncu dia di kalangan orang yang sesat dan jahat, yang mengajak kita melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah hidup di atas dunia ni, sama ada kita nak ikut nafsu ataupun ikut akal fikiran yang Allah bagi kita. Syekh Al-Buti rahimahullah ta'ala, dia buat satu perumpamaan pun menarik ya. Dia kata, andaikan ketika kamu tidur di suatu malam di rumah kamu, tiba-tiba kamu terjaga dalam satu gerabak kereta api yang sedang berjalan menuju satu destinasi. Gerabak kereta api itu sangat mewah, dipenuhi dengan pelbagai keseronokan sebagai kemudahan, macam-macam entertainment ada dalam gerabak kereta api itu. Kemudian jalan yang dilalui oleh gerabak kereta api itu jalan yang sangat menarik. Kiri kanan ada pemandangan yang indah, ada air terjun, ada pokok hutan yang menghijau, ada taman-taman yang cantik. Adakah kalau kamu seorang yang berakal, adakah kamu bangun masuk, kamu terbangun pada tidur, kamu pun layan segala keindahan dan keseronokan dari gerabak kereta api, ataupun kamu akan tertanya, siapa tadi aku semalam tidur di rumah aku, bilik apa yang angkat aku letak dalam gerabak ni, kemudian kereta api ni menuju ke mana? Kemudian apa kesudahan perjalanan kereta api? So kita ni golongan mana? A ke B? Kebanyakan manusia dia adalah golongan A. Dia tak peduli, dia tak fikir macam mana, dia tak fikir pun macam mana dia boleh ada dalam hidup ni, siapa yang cipta dia, kenapa diciptakan di sini, kemana hala tuju dia dalam hidup ni, baik mati tu apa, lepas mati tu adakah ending habis ataupun ada kehidupan lain. Dan dia yang penting dia kira layan nafsu seronok dia atas dunia ni, kepuasan dia, makan yang sedap, selalu pergi melancong, atau tu kumpul harta sebanyaknya, sehingga harta tu boleh nak apa yang dia dapatkan apa yang dia nak, kan? Tak kira sama ada dengan jalan zalim ataupun tidak, dia tak peduli pun siapa yang ciptakan dia, yang penting dia ikut hawa nafsu dia, kan? Mungkin yang lebih seronok lagi, dia nafikan tu, dia kata sebenarnya aku terjadi dengan sendiri, tanpa tak ciptakan aku, kan? Jadi aku bebas apa-apa, kan? Aku Tuhan lah, kan? Last sekali akan mati juga, kan? Last sekali tak dapat tidak kereta api yang berjalan tu akan stop, kan? Jadi begitulah keadaan kehidupan ini. Orang yang bijak dan berakal, dia mesti tertanya, dia mesti nak cari jawapan, siapakah yang ciptakan dia, kan? Kenapa dia diciptakan, kenapa dia berada di sini atas dunia, apa asal-usul kisah hidup dia, kemana kesudahan hidup dia, baik bagaimana cara dia nak menjalani hidup ni agar dia menjadi manusia yang kesudahan dia baik dan berjaya dan bahagia. So orang yang berakal, dia orang yang dia tak mungkin boleh menikmati hidup dalam gerabak itu selagi dia tak tahu siapa yang letak dia. Bila dia tidur dalam rumah dia, angkat dia letak dalam gerabak ni, kemudian kenapa letakkan, kemudian gerabak ni ke arah mana, kereta api ni ke arah mana tuju dia, destinasi dia. Selagi dia tak dapat jawapan tu, dia tak boleh duduk senang. Jadi alhamdulillah kita amat bersyukur kepada Allah SWT, dipilih menjadi orang yang betul Islam, dilahirkan dalam keluarga Muslim, ibu bapa kita Muslim, datuk nenek kita pun Muslim. Kemudian kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk belajar agama ni, untuk menuntut ilmu, dikurniakan iman, dikurniakan nikmat belajar Al-Quran, membaca Quran dengan baik, nikmat mengenal Allah, nikmat hubungan dengan Allah melalui amal ibadah. Tetapi
kita dalam masa yang sama kita kena sedar bahawa syaitan dan hawa nafsu ni adalah musuh kita yang utama yang akan sentiasa menyebabkan kita tergelincir daripada landasan yang benar, daripada perjalanan yang ke destinasi yang ditujui. Jadi dalam kita nak menjalani hidup ni kembali ke akhirat dengan selamat, kita perlu pada sahabat, sahabat ataupun environment yang baik. Manusia memang jenis dia adalah manusia ni, dia kena berada dengan, hidup dengan manusia juga. Dia tak ada hidup dengan binatang ke, dengan dengan nature, tumbuh-tumbuhan, dengan kita panggil alam. Dia kena hidup dengan manusia juga. Jadi dia kena pilih manusia yang membantu dia untuk melawan hawa nafsu dan syaitan. Baik, kalau dia ada dua jenis manusia, satu orang alim, hukum hakam agama, tapi dia ikut nafsu, dengan satu lagi orang yang tidaklah alim mana, tetapi dia takut kepada Allah dan dia tak redha dengan nafsu dia. Dia sentiasa jaga, tundukkan nafsu dia dengan perintah larangan Allah. So, yang mana kita nak berkawan? Syekh kata, berkawanlah dengan orang yang jahil di sini maksudnya bukan bodoh ataupun tak tahu apa langsung, kan? Tahu fardu ain, tahu hukum hakam asal, kan? Tapi tidak, ilmu dia tak mendalam. Maka lebih baik berkawan dengan orang yang ilmu dia cetek tetapi beramal dengan apa yang dia tahu, daripada berkawan dengan orang yang sangat alim dan mendalam ilmunya tetapi dia tak ikut, tak amalkan apa yang dia tahu dah, bahkan dia bertindak bercanggah dengan apa yang dia tahu. Ada satu hadis Nabi SAW ibaratkan orang yang berkawan dengan orang jahat ni ibarat berkawan dengan tukang besi yang sentiasa depan ketuhar besi, kan? So walaupun dia tidak buat kerja tu, tapi dia akan kena tempias bau busuk, kan? Besi dan juga karat besi. Berbeza dengan orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi, walaupun dia tidak beli minyak wangi itu dan pakai, tapi aura minyak wangi itu kena pada dia. Sebab itu kalau kita lihat dalam tradisi ilmu agama, ilmu Islam, sejak pada zaman sahabat lagi, dan zaman tabi'in, sampailah kita, para ahli ulama menegaskan dan menekankan masalah kita mendampingi alim ulama, mendampingi orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang bertakwa. Dan kalau kita tengok budaya untuk ilmu agama yang dilaksanakan oleh para ulama terdahulu, mereka akan mendampingi orang-orang alim ni bukan sekadar 2-3 tahun, bahkan ada sampai 10 tahun, 20 tahun, ada sampai 40 tahun. Dia bila jumpa orang yang tahap para awliya, orang yang ulama ilmu dia tinggi dan takut kepada Allah, dan dia seorang yang benar-benar mujahadah lawan nafsu, maka hendaklah kita pegang orang-orang ini dan kita jadikan sebagai contoh tauladan untuk kita. Tidak memadai ilmu agama hanya dipelajari dengan membaca sendiri. Dan para ulama dulu mereka menggelarkan orang yang boleh bercakap dan ataupun tahu ilmu agama melalui mengkaji sendiri, baca sendiri buku, kitab, tanpa ada guru-guru yang membimbing. Mereka namakan golongan ini sebagai sahafi. Sahafi ini pada zaman sekarang wartawan. Perkataan sahafi digunakan sekarang ini sebagai makna wartawan. Tapi zaman dulu sahafi ini ialah orang yang petah cakap agama, pandai cakap agama, tetapi dia tidak melalui sistem ataupun tradisi melahirkan ulama, iaitu berdampingan dengan para ahli ulama. Dia hanya berdampingan dengan
baca sendiri, kaji sendiri, buku sendiri, baca buku sendiri. Sebab apa? Sebab bila seorang tu belajar dengan ulama, hadir majlis ilmu, berlutut di hadapan ada ulama, dia dapat sebelum maklumat, dia dapat adab, dia dapat roh betul rohani, yang dia mendapat apa tu aura dia ulama atau orang yang soleh. So sebelum ilmu adab dulu, adab. Berbeza dengan orang yang baca sendiri, kaji sendiri, dia tak ada, bukan dia tak faham ataupun dia tidak boleh belajar adab daripada buku kan. Dia belajar adab mesti dengan manusia. Semalam ada seorang Korea di Bukit Jelutong. Dia jumpa saya, dia minta saya supaya tolong dia satu perkara lah. Iaitu dia bawa dari sebuah buku kitab Jawi yang ditulis oleh salah seorang ulama terdahulu. Nama kitab tu Sulam Mustabihan. Kitab tu biasa kalau tuan-tuan pernah baca kitab Jawi. Kitab Jawi dia punya ayat, dia usul dia ikut grammar Arab. Bermula apa tu, misalnya dibaca oleh membaca oleh, dia tak kata misalnya membaca oleh si fulan, dia tak kata fulan membaca. So dia gunakan ayat tu, susunan ayat tu kaedah grammar Arab. Jadi memang kalau baca sendiri tak faham lah kalau orang tak biasa, orang tak pernah belajar dulu. Dia kata saya kitab ni sangat bagus, maklumat dia sangat bagus sebab dia belajar lah. Tapi dia kata bila dia baca sendiri tak faham. Jadi dia kata dia minta saya tulis semula dengan ayat bahasa Melayu moden yang mempermudahkan. Saya kata kat dia boleh, tapi jadi panjang, jadi buku jadi panjang. Sebab saya nak kena terangkan, maksudnya ayat menulis dengan ayat bercakap atau bersyarah dengan mulut berbeza kan. Tulisan ringkas kan, kadang-kadang padat kan. Tapi bila kita ulas dan syarah dengan mulut ni, dia jadi berjejela panjang. Jadi ibarat ada setengah ulama yang sebahagian anak murid dia rakam kelas ulama itu, kemudian dia dengar semua, orang tulis balik kan. Jadi panjang lah kan. Tapi dulu dia tanya saya, tapi Ustaz, kenapa ulama dulu tak tulis dengan cara yang memudahkan kan? Kenapa guna uslub Arab kan? Guna uslub bahasa Melayu. Saya kata sebab ulama dulu sengaja mereka tulis begitu supaya ilmu agama ni diambil pada mulut-mulut guru, bukan baca sendiri, faham sendiri, bahasa faham padahal tak faham kan? Mungkin salah faham. Tujuan mereka ialah supaya orang awam ni, orang Islam, supaya mengambil hukum hakam agama, ilmu agama tu, kefahaman dia daripada mulut guru, bukan baca sendiri. Barulah ada ketulinan dalam kefahaman. Sebab guru tu dia faham gitu, bukan dia baca sendiri, dia ambil pada guru dia. Guru dia pun ambil pada guru dia, sampailah pada zaman tabi'in dan sahabat dan Rasulullah SAW. Jadi dia panggil sanad. Dan dalam agama Islam ni ada satu perkara istimewa yang tak ada pada agama lain, iaitu namanya sanad. Sanad ni maksudnya setiap ilmu itu diambil daripada mulut guru, bukan dengan baca sendiri. Kemudian apabila orang baca kitab Jawi ni tak faham, kena mengaji dengan guru, maka di situ ada keberkatan, ada majlis ilmu, majlis yang dipayungi oleh para malaikat. Majlis ilmu adalah sebaik-baik majlis zikir. Kemudian dia kata, tapi saya nak Ustaz buat juga. Kata boleh, tapi ambil masa sikit. Tapi poinnya saya nak sentuh di sini bahawa apa? Pentingnya kita mempelajari agama dalam majlis ilmu di hadapan guru, bukan sekadar kita kaji sendiri dekat Google ataupun kita tengok kat YouTube. Tidak sama. Satu lagi saja saya gurau, saya kata bila kita dalam majlis ilmu,
Rasulullah SAW sebut kan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa hafat bihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidak ada satu kumpulan manusia pun yang duduk dalam satu majlis untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya dan menghayati hukum hakamnya, melainkan malaikat rahmat akan turun menaungi mereka dan rahmat Allah turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka, berbangga dengan mereka di penduduk langit, di hadapan para malaikat. Baik, kalau kita dengar ilmu agama, rakaman dalam handphone kita ke, ataupun kat TV ke, rakaman tu boleh dia rakam malaikat yang turun. Boleh. Ni malaikat ada turun. Boleh. Misalnya orang yang dia tak dah hadir ke majlis ilmu untuk mempelajari ilmu agama, dia hanya memadai pada media sosial kan. Dia tak dapat keberkatan tu. Keberkatan yang duduk juga dalam majlis ilmu bersama para guru, para alim ulama. Jadi kembali pada tadi, agama ni mesti kita ambil daripada manusia, bukan daripada benda yang kaku, sama ada buku ataupun alat-alat moden dengan video dan sebagainya. Mesti dengan manusia, kita berkawan dengan dia, kita tengok cara dia bercakap, baru kita dapat roh ataupun hakikat sebenar, kefahaman beragama itu. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, para ulama menyebut bahawa sekali dia melaksanakan ataupun menyampaikan majlis tahdis, majlis hadis beliau, hadir dalam majlis beliau tu 40,000 orang. 40,000 orang. Daripada 40,000 orang, 5,000 orang saja yang bawa buku dan pen, bawa kertas menulis. Lagi 35,000 orang dia datang hanya mendengar dan nak belajar adab. Dia 5,000 orang dia nak murid yang betul hardcore kita mungkin. Baik, lagi 35,000 orang mai buat apa? Mai nak belajar adab dan nak ambil roh kan, majlis tu, ambil berkat majlis tu. Dia tengok macam mana Imam Ahmad bin Hanbal jawab soalan, bagaimana dia duduk, bagaimana dia bercakap, bagaimana bila dia mendengar nasihat daripada dia keluar, bagaimana nasihat itu masuk dalam hati. Baik. Jadi kalau kita dapat sahabat yang membimbing kita ke akhirat, maka pegang betul-betul, jangan lepaskan. Apa saya kalau kita ada peluang menziarahi para awliya, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang hubungan dengan Allah dia sangat rapat, maka jangan lepaskan peluang. Saya teringat salah seorang daripada guru saya, Syekh Abdul Aziz Said, dia cerita dia pernah minta belajar dengan seorang mahal guru Quran di Syria, namanya Syekh Abdul Hasan Kurdi. Syekh Abdul Hasan Kurdi ni dia meninggal umur 105 tahun dah saya lama, dan dia mengajar Quran istiqamah sejak umur dia 20 tahun sampai umur 102 tahun tak pernah tinggal mengajar Quran. Mengajar Quran ni dia tak famous sangat macam ceramah, mengajar Quran, kita guru Quran, tapi level dia ni ceramah guru sebab dia berjaya melahirkan puluhan ribu orang yang hafal Quran. Lalu guru saya ni, Syekh Abdul Aziz Said, dia dari Algeria, dia kata aku nak ambil berkat Syekh ni, lalu aku minta mengaji dengan dia kitab tasawuf, nama kitab tu Risalatul Mustarsyidin, di rumah dia. So Syekh Abdul Hasan Kurdi ni dia terima, orang jauh dia pun terima. Kemudian dalam kelas, sesuatu kelas dia cerita, dia kata kami saya dulu masa muda, saya kerja sebagai penjual daging, potong daging jual. Saya dengan Syekh Hussein Khattab,
masa tu Syekh Qurra juga, Syekh Hussein Khattab ni antara guru Quran yang hebat. Tapi saya tak sempat jumpa. So mereka ni sambil potong daging sambil ulang Quran kan. So setiap hari dia baca sambil potong daging tu dia berjaya baca 5 hingga 6 juzuk kan. So setiap minggu dia mereka khatam Quran dan kadang mereka bekerja potong daging. Dia kata kadang-kadang kami ni sibuk dengan perniagaan. Kadang-kadang kami bila terlalu sibuk dengan dunia dan masalah hidup dunia ni, hati kami rasa macam tak tenang, semayang pun tak berapa khusyuk. So kami buat apa? Kami naik atas bukit Jabal Qursiun. Jabal Qursiun ni satu bukit dekat Bandar Damsyik lah. Daripada bukit tu kita ada nampak betul panorama Bandar Damsyik, Keseluruhan. Sangat cantik. So kami naik Jabal Qursiun untuk kami pergi ke Masjid Syekh Mullah. Syekh Mullah Ramadan adalah ayah daripada Datuk Seri Ramadan Al-Buti. Syekh Mullah ni pun dia meninggal umur 100 tahun lebih. Tapi Syekh Mullah ni terkenal sebagai seorang ulama yang tak famous lah. Terkenal sebagai seorang ulama yang lebih kepada uzlah dan menyendiri. Dia juga bekerja sebagai penjual sayur di pasar sahaja kan. Tapi dia juga seorang imam. Tapi dia ni orang yang betul-betul takut kepada Allah kan. Bila dia bercakap, dia sebut nama Allah, kita rasa gemetar hati. Dan Syekh Mullah ni ketika ada sekali tu Syekh Said Hawa daripada Jordan, dia asal pada Hammah tapi dia dihalau oleh kerajaan Syria sebelum itu. Hafiz Asad, lalu dia berada di Jordan. Satu hari dia pergi ziarah Damsyik, dia bertemu dengan Syekh Mullah Ramadan. So dia sangat kagum dengan peribadi dan akhlak dan ilmu Syekh Mullah Ramadan. Dia tulis dalam kitab dia, hadhihi tajribati wa hadhihi syahadati. Dia kata istama'tu bi Dimashq bi'alim al-awliya wa wali al-ulama. Aku telah berhimpun di Damsyik bertemu dengan seorang alim bagi para ulama dan wali bagi para seorang yang alim bagi para awliya dan wali bagi para ulama. Jadi sifat yang tinggi lah. Jadi Syekh Mullah Ramadan ni seperti mana riwayat daripada Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz, guru saya, daripada guru dia Syekh Abdul Hasan Kurdi. Dia kata, Syekh Abdul Hasan Kurdi kata, setiap kali kami rasa hati kami keras, tak khusyuk kan, sebab sibuk dengan dunia, kami akan naik atas bukit Jabal Qursiun. Kami pergi sembahyang asar hari Jumaat di belakang Syekh Mullah Ramadan. Kami sembahyang, kemudian kami duduk dalam majlis dia sekejap, majlis ilmu dia, nasihat dia, tazkirah dia selepas asar dalam setengah jam kan. Kami tengok muka dia je, kami tak cakap apa, kami tengok muka dia. Kadang-kadang kami kalau sibuk, kami just pergi sembahyang belakang dia. Kemudian kami tengok muka dia dari jauh ya. Cukup kami turun pada bukit Qursiun, cukup bekalan 4 bulan kami sembahyang dengan penuh khusyuk, penuh fokus yang boleh bangun tahajud setiap malam. Berkat tengok muka orang yang mengenal Allah, orang yang betul-betul takut kepada Allah. So sekarang ni saya rasa umat Islam sekarang ni kekurangan susuk tubuh sebegini kan. Orang yang betul-betul jujur dengan Allah, di hadapan orang pun soleh, di belakang orang pun dia soleh juga kan. Salah kita sekarang ni banyak orang berlakon depan orang macam wali, tapi belakang orang dia syaitan dengan orang tak nampak, dia buat dosa, dia tipu orang tu, tipu orang ni dan sebagainya. Jadi kalau jumpa orang yang betul-betul takut kepada Allah, betul-betul menghayati takwa kepada Allah dan betul-betul ada hubungan yang special dengan Allah, selalu jaga qiyamul lail, orang yang mengingatkan kita pada akhirat, orang yang nasihat kita, bila kita tengok kita lalai, dia tegur kita, kita salah, dia nasihat. Maka kalau jumpa orang macam ni, sahabat macam ni, pegang kan? Jangan biarkan terlepas kan? Pegang betul. Itu maksud Ibn Athaillah Sekandari. Cari sahabat, carilah sahabat yang mengingatkan kamu pada akhirat. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Risalatul Mustasyirin, dia meriwayatkan satu hadis Nabi SAW bersabda,
Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu julasa'ina khair." Rasulullah tanya para sahabatnya, siapa sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, di kalangan orang yang kami duduk ramai-ramai ni, yang mana yang paling baik? Lalu Nabi SAW pun menjawab, "Man dzakkarakum billahi ru'yatuhu, man dzakkarakum billahi ru'yatuhu." Orang yang kalau kamu lihat muka dia, kamu teringat Allah. Orang yang kamu dengar percakapan dia, kamu teringat akhirat. Orang yang apabila kamu leka dan lalai, dia ingatkan kamu kepada Allah SWT. Jadi kamu kawan dengan orang macam ni, dan jumpa orang macam ni, kawan dengan rapat. Jangan lepaskan peluang untuk jangan biarkan hubungan tu lama-lama hilang. Jaga betul-betul dan kawan dengan dia rapat-rapat kalau jumpa. Begitu juga sebaliknya, kalau jumpa orang yang banyak berlakon, depan cakap lain, belakang cakap lain, pura-pura berlaku soleh tapi belakang menipu orang dan sebagainya, maka kita jarakkan, lari jauh-jauh pada orang yang berpura-pura. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua orang yang dekat dengan dia dan orang yang selalu jelas matlamat hidup ini untuk menuju mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah SWT jadikan kita semua sahabat-sahabat yang ingat mengingatkan antara satu sama lain, sentiasa nasihat menasihati dan bukan berpura-pura. Dan semoga Allah SWT jadikan kita semua hamba-hambanya yang ikhlas dalam mencari keredaan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك، فرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين الشاكرين، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن الله أكبر.